Harga emas hari ini 21 hari bulan 1 2026, pergerakan dia agak agresif lah. Okay? Setakat jam 3.45 petang tadi, harga emas bergerak sebanyak 5 kali. Okay? Di awal paginya 676 1 gram. Lepas tu naik kepada 682 1 gram. Lepas tu dia meningkat lagi kepada 688 untuk 1 gram. Kemudian dia naik kepada all time high 694. Okay? Kemudian turun kepada 687 dalam tempoh singkat je. Dan hari ni tuan-puan, harga emas dah berubah lebih kurang 5 kali. 4 kali naik, 1 kali turun. Ia sebenarnya bukanlah satu pergerakan yang biasa. Ini adalah sebagai isyarat yang pasaran dunia ni sedang panas lah. Okay, bagi yang sudah menabung emas, pergerakan ini adalah satu pengesahan kepada keputusan. Yang masih menunggu, setiap minit penangguhan datang dengan harga yang lebih mahal. Okay? Setiap minit kita bertangguh untuk menabung emas ini, okay, ianya datang dengan harga yang lebih mahal. Emas, tuan-puan, tidak menunggu sesiapa. Ia hanya bergerak mengikut permintaan dan penawaran serta ketidaktentuan geopolitikal dunia hari ini. Menabung emas ini bukan tentang kita nak menega harga yang paling rendah. Ia tentang berada dalam pasaran lebih awal daripada orang lain. Okay, jadi semoga kita semua tak leka lagi. Jom saya bantu untuk tuan-puan mula menabung emas. Boleh klik beg biru ataupun boleh tekan link di description.